Okey, Cok. Aku pernah merasai rasukan ni. Benda ni berlaku pada tahun 1999. Entah macam mana, satu hari ni ada 2-3 orang budak perempuan kena histeria. Sekolah rendah? Sekolah rendah. Mostly budak-budak perempuan. Mostly. Tak Memang, ada. memang. Memang yang perempuan je kena rasuk memang perempuan. Sebab yang kena tu semua yang tengah datang kotor. Lepas tu entah macam mana 2-3 orang budak ni dah kena sampai menjangkit-jangkit ke kelas lain. Katanya diorang nampak kelibat macam orang pakai setanjak lah, pakai ni, pakai putri lah. Benda tu berlarutan selama seminggu. Amboi. Makin lama makin ramai. Jadinya Tutup je lah sekolah tu. pada zaman tu ustaz hanya boleh buat itu saja. Tak ada yang tutup sekolah ke apa benda kan. Aku cerita dengan mak aku. Aku cerita, "Mak, kat sekolah orang ramai kena rasuk." Mak aku kata, "Kau tahu jawab mak aku, ya ke tidak budak-budak ni?" Masalah ni yang yang mengada-ngada. Apa sikit Yang attention. mengada-ngada. Attention seeker. Diorang ni ada yang nak macam attraction daripada budak-budak lelaki. Mak aku cakap, ubat dia kau nak tengok ya ke tidak. Kau pukul dia. Tak, kau tanggalkan spender dia. Betul. Hey. Betul. Sebab orang yang betul kena rasuk tidak akan sedar. Cara dia, kau bawa seorang-seorang pergi toilet, bukan tangga seluar, kau cubit p*** dia. Kau cubit daging p*** dia. Daging tau. Hey. Tak. Aku nak minum air tau. Otam. Tariklah seorang-seorang, yang mana kena tu lah. Gigihnya? Seorang tarik. Otam yang buat ke? Bukan, Cikgu lah buat. bukan. Budak-budak perempuan dia. Yang seorang tu kena, dia orang kata, aku ketil-ketil, okey, dia diam aja. Yang seorang ni pula. Yang seorang ni pandang papai hitam, dia main. Okey, bawa dia. Kita pun kita tak tahu kan. So tarik dia, baru aja nak cubit. "Hey, kau buat apa ni?" Aku kata, "Oh, pembohong." Aku cakap.